Jangan salah baca macam ni. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Apa yang tak kena dalam bacaan tadi? Jom kita dengar balik sebutan huruf kha mati dalam perkataan ini. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Huruf kha bersifat tebal dan tidak boleh dibaca dengan nipis. Dalam bacaan tadi, huruf kha mati dibaca dengan nipis. Ma lahu akhladah. Sepatutnya huruf kha perlu diangkat pangkal lidah dan keluarkan bunyi dari hujung kerongkong. Perbezaan yang ketaranya kita nampak melalui keadaan bibir kita. Kalau dibaca dengan nipis tadi, bibir kita seakan nak senyum. Sepatutnya nak sebut huruf kha yang tebal ni, mulut kita masam. Tapi tidak sampai muncung. Tak boleh baca Nak tahu cara bacaan yang betul? Save dulu video ini. Cara bacaan yang betul adalah yahsabu anna ma lahu akhladah. Yahsabu anna ma lahu akhladah.